Hai, saya Nura Fida, anak perempuan Man daripada Pahang lah. Umur saya 27 tahun. Saya orang asli lah, suku Jahut. Saya berasal daripada Kuala Kerau, Temerloh Pahang, and then saya dah berkeluarga. Saya sekarang menjalankan bisnes lah, online bisnes dan offline juga. Kita pergi masuk-masuk event pun ada juga. Perasaan mula-mula tu macam tak percayalah sebab menang kan, macam saya baru je menyimpan. Lepas tu tiba-tiba nama naik jadi pemenang pula tu, macam ya ke ni, tanya pegawai BSN. Ya betul-betul nama awak memang tersenarai, lepas tu memang nama awak menang. Saya pun macam oh itu okey. Lepas tu dia cakap lah macam tahniah tau, terima kasih. Lepas tu saya macam bertanya-tanya, betul ke saya menang ni? Lepas tu memang tak percayalah. Lepas sampailah pihak perodua telefon untuk ambil kereta. Saya pun macam oh betul lah saya menang, macam tu kan. Kereta tu saya nak hadiah khas untuk Kak Long saya. So kereta tu saya ambil dekat KL dengan Kak Long saya. Lepas tu memang saya nak hadiahkan untuk dia. Tabiat menyimpan saya tak tahulah, random je kot. Berapa yang ada simpan, berapa yang ada simpan, yang macam tu. And then yang menggalakkan saya pihak-pihak BSN lah, selalunya offer, Fida jom kita simpan dekat sini, jom simpan dekat sini. Saya macam okey lah, boleh lah, masukkan je lah. Lepas tu pihak BSN akan cakap ni dah kita boleh simpan untuk yang lain-lain macam tu, nanti awak akan dapat keuntungan yang lebih lah, macam tu dia cakap. Saya tu okey, setuju je. Macam tu je sebenarnya. Random lah setiap bulan tu kadang. Saya nasihatkan supaya simpanlah walaupun sikit-sikit setiap bulan. Tak kira lah banyak ke sikit ke, saya sarankan semua orang untuk menyimpan supaya untuk masa depan nanti. Macam saya simpan, saya target untuk anak saya. Nanti kok dia nak sambung belajar ke, macam saya tak ada peluang untuk sambung belajar kan dulu. And then saya fikir kalau saya ada kelebihan, saya simpan untuk anak saya sambung belajar. Itu je saya nak. Saya nak anak saya sambung belajar, dia dapat masa depan yang lagi cerah daripada saya.